Hai semua, kali ni kan saya nak share resepi kek puding karamel. Kek ni kalau korang ikut step yang betul kan, mesti menjadi. Korang tengoklah ni. Dia punya puding tu kan gedik-gedik, kek dia pula lembut sangat-sangat. Masuk dalam mulut kan terus hilang. Kek ni kan saya suka makan masa masih suam tau. Memang sedap sangat-sangat. Tapi kalau korang suka makan yang sejuk pun boleh. Korang simpan je dalam peti ais dulu bagi sejuk baru boleh makan. Jom kita buat karamelnya dulu. 150 gram gula. Masak menjadi karamel. Kalau dah jadi karamel macam ni kan, masukkan 50 gram air panas. Gaul bagi sebati. Kalau dah sebati kan, masukkan dalam bekas dan ketepikan dulu. Acuan bunga ni sapu sedikit dengan minyak masak. Acuan ni besar dalam 5 inci. Tuang karamel yang kita buat tadi dekat acuan bunga ni lah. Kalau habis dituangkan, ketepikan dulu. Jom kita buat puding dia pula. 3 biji kuning telur grade A. 4 biji telur grade A. 100 gram gula. Gaulkan semua bahan-bahan ni bagi betul-betul sebati. Baru masukkan 1 sudu teh esin vanila. 1 tin susu cair. 200 gram air. Gaul lagi bagi ke semua bahan-bahan ni kan sebati. Kalau dah sebati, ketepikan dulu. Jom kita buat adunan kek dia pula. 3 biji kuning telur grade A. 50 gram gula. 1 sudu teh esin vanila. Gaulkan bahan-bahan ni bagi sebati. Baru masukkan 150 gram tepung naik sendiri. 55 gram minyak sayur. 140 gram air. Gaul bagi ke semua bahan-bahan ni sebati. Kalau dah sebati macam ni, korang ketepikan dulu. 6 biji putih telur grade A. 1 sudu teh cuka. Pukul ke semua bahan-bahan ni bagi soft peak. Masukkan 70 gram gula tu secara berperingkat tau. Kalau putih telur ni dah soft peak, ambil sedikit masukkan ke dalam adunan kuning telur tadi. Lepas tu korang gaul-gaulkan bagi sebati. Kalau dah sebati, tuangkan balik adunan ni ke dalam adunan putih telur tu. Lepas tu gaul lagi bagi sebati. Kalau dah sebati macam ni, korang kan bolehlah bahagikan adunan ni kepada 3 bahagian sama banyak. Lepas tu korang boleh letakkan warna ikut cita rasa masing-masing. Macam saya letak warna pink. Gaul-gaulkan bagi sebati. Kalau dah sebati, ketepikan dulu. Yang ni pula saya letak warna baby blue. Gaul-gaul lagi bagi sebati. Kalau dah sebati kan, korang ketepikan dulu. Karamel ni kan dah keras, bolehlah tuangkan adunan puding dia dulu. Korang tuanglah sama rata, sama banyak. Nanti kek tu jadi cantik lah. Lepas tu baru tuangkan adunan kek tu tau. Korang tuanglah berselang-seli ikut cita rasa masing-masing nak hias dia macam mana. Kek ni saya bakar selama 75 minit guna api atas dan bawah suhu 130. Saya bakar kek ni guna teknik water bath. Tuangkan air panas yang dalam loyang ni, kemudian baru letakkan acuan kek tadi. Oven tu saya tak panaskan tau. Korang boleh tengok kan kek saya ni masak naik gebu. Lepas tu saya terus keluarkannya daripada acuan.
Kalau resepinya betul, teknik bakarnya betul, memang senang keluarkan kek ni daripada acuan. Korang boleh tengoklah cara saya keluarkan kek daripada acuan memang senang sangat-sangat. Tengok, cantik kan kek saya ni, gedik-gedik lagi puding ke atas tu. Selamat mencuba semua. Semoga resepi yang saya share kali ni bermanfaat untuk semua.